Salam. Baru aku nak buat apa, nak buat opening. Aku dengan Arif. Mana Arif? Arif, rezeki bukan Arif? So kita orang dekat Kak Ngah fishing spot. Kak Ngah spot fishing. Aduh, tersasus-sasus Kak Ngah spot fishing. So kita orang hari ni nak mancing lah macam biasa. Dah pukul 9. Masuk untuk opening pukul 10. Nak plan nak main 5 jam cari laut lepas raya. Rendang dah habis, so kita ganti dengan ikan lah. Kan nampak tu baju merah tu, Zul Angler. Balik kerja malam tu, second night tu. Gigih main 5 jam. Macam mana dia tahan pun aku tak tahu lah. Tahu-tahu sawan je dalam kolam ni. Okay, jom. So sebelum mancing kita sediakan peluru dulu. Sediakan peluru untuk berperang. Hari ni kita pakai udang. Okay, udang. Oh, udang ni syadak lah, ngam lah. Oksigen dah lupa. Ni aku pakai batu pemberat ni sebab dia punya tu dah apa nama, problem lah batunya. Technology, I shouldn't have to. Dah kosong yang gitu. Nampak? Moga dah hasil insyaAllah ni. Jom guys. Zul, okey tak? Balik kerja malam okey tak? Boleh. Kau harap ni kau punya hari tu yang dah custom. InsyaAllah ni. InsyaAllah. Amin. Masing-masing mencari spot. Oh, semua dah tunggu depan apa? Kat tempat sangkor kan. Kita tengok brother Zul kita. Dengan baju Rapala ni. Tengok Rapala. Ini geng-geng Toman ni. Bawah Rapala, atas Abu Gasya. Betul idola gua. Betul idola gua. Dan Syawah. Moga dia gasak. Aku rasa dia gasak sebab apa? Sebab dia pakai aku punya road. Dia pakai aku punya setup ni. InsyaAllah, amin. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita pacak dulu. Bismillah. Kita ada dalam 20 minit. Sekarang kat jam 9.40. Macam biasa rutin harian, kau mesti kena check keadaan mesin kau. Dia punya drag. Kita nak baca doa ni. Doa betul. Allahumma berikanna fi ma razaqtana wa qina azabannar. Doa makan. Yang penting ni Zul, check drag lu. Drag kena check lu. Drag longgar sangat pun tak elok kak. 20 ke 30% cukup lah. Check drag lu, check tali, check tension knob, supaya first cast tu tak ada kesilapan kau boleh. Jangan nantikan time tu lah tension drag problem lah, ihun lah. Okey, pas. Tinggal gantung umpan je. Mari. Selalu paling last. Mana? Weh, Zul tak ajak. Pancung sikit Zul. Mantap. Sahabat-sahabat kita. Baik. Semua dah ready. Semua dah pacak. Jangan salah pangkah. Yang penting. Bismillah. Ni rokok ni boleh hisap. Sebab kalau hisap, baby sakit bukan kita. Wait a minute. Who are you? Sebab baby, dia gambar baby. Marah kepada baby. Tak. Rumah aku busy mengemas rumah. Malam mau pindah. Mau pindah. Mana? Setapak. Tak jauh sangat setapak. Stupid bitch. Masih lagi 5 minit. Ni rip. InsyaAllah.
Tarik. Putih-putih melati. Merah-merah ada 5. Bismillah. Bismillah. Sayyidina Muhammad. Tenang. Oh, ekor macam biasa. Kuat jentik bagus tu. Udang kuat jentik tu maksudnya ada barang. Pakai udang J bang. Udang J. J janda. Lama mati ke macam ni? Tapi dah lama nyak mati juga. Cuma dia orang kata jangan kena dekat apa? Urat dia. Tapi so far alhamdulillah lah. Mati pun kita akan casting kan. Dia akan gerak, nampak gerak juga. InsyaAllah lah. Berbaris. Apa tu? Dari aja pakai aku punya lah. Aku ada buat 2. Kalau kan kau pakai yang apa, aku punya gari bini lah. Ya. Senang nak settle kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru asmihi syai'un fil ardi wa las sama' wa sami'ul alim. Aku tengok siapa itu Makdi dia main celup pum. Apa jenah bukan jenah, apa tu, GT ambil. Dia main celup pum. Yalah dah nak opening tapi rasa apa nama dia punya tuan kolam tak kira pun. Kalau awal Sebab dah beza dalam 2 minit kot gitu. Wah, cakap. Oi, tengok tu. oi, mabuk. Tengok tu. Dia dah belanja ah. Ikan dah mabuk dah. Awal. Ikan mabuk jangan. Tapi kalau kena mata tak apa. Suluh dia nak makan. Nah. Oh tak nak, segan. Pemalu. Oh ekor dah kena tu lah, tala. Makanlah sayang. Makanlah. Sini makan. Tak makan dekat kaki aku sauk. Sini sauk boleh? Boleh kan? Tahu ya. Rezeki ke? Rezeki Allah luas. Dia tengah panggil kawan dia. Dia tak cakap ni bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Ala barakatillah. Berapa dah jam? Kerja. Hei, atuk ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Okey, situlah tempat dia.
Itulah saya cakap tu Oh makan depan. Keluar bang. Keluar bagi lah. Si kaci. Janji landed. Kacimon. Oh, sorry. Oh ni panjatnya banyak atas. Banyak atas tu. Kau bulu panjat lepaskan kat sana. Ada bang kaki bang Makanlah sayang. Paling dekat tak makan, kita paling jauh pula. Depan makan. Atas lah. Mana rasa? Oh, wah. Oi, kena. Adik kena. Drag dek. Keluar.
Tarik dah strike. Alhamdulillah. Dua kali Rek. Kau takut dia terlepas. Makan. Alamak. Dia datang ah. Datang ah dia. Alamak, sangkut awal. Oh, saya. Oi. Kali dia. Oi. Oh, tak boleh orang. Nak cakap salah, tak cakap pun salah. Semua salah Ditelan maki mak, Oh, di luar maki papa. matilah nah. Sahabatnya sudah Alkisah tadi. Sangkut lah tadi. Api lah belakang lah. Santai lu guys. Makan. Bawa balik. Bawa balik ya. Pak Zul. Tarik Zul. Weh, mantap. Weh. Ha. Lagi Zul. Sebelum ni balik rumah Zul. Ha. Tangguh. Cakap Zul, tarik awal. Alamak Zul, sayang ah. Tahu betul? Putus siapa? Kan. Cut. Pandai lah ikan uang. Kan. Jangan buang kali ni, jangan buang. Run. Jangan buang. Banyak sangat buang ikan apa ni. Itu lah. Hei, jangan buang. Dah puas buang ikan. Hei, jangan buang. Dah mana tali? Jom Selesai. Ih, 3 ekor dah buang dah. 3 ekor buang. Basah ke siapa? Sorry bang. Sorry Jang. Mana?
Allah Akbar, ya Allah. Ngam-ngam tu kat atas lucut. Aku tukar batu bini. Alhamdulillah. 3 ekor aku buang ni. Ya Allah, sekali. Mana rezeki-rezeki. Sampai bontot, sampai bontot. Oh, jantung. Buang balik. Kena. Baik jang. Oh, so. Let. Tangguh bawah. Masuk. Alhamdulillah. Yes! Hell yeah! Hey, come on, baby! Come on! Yes! Come on! Ui, dalam tangguk pun dia nak lompat lah Alhamdulillah, Jang. Lesin. Jarik. Oh, apa hal? Kau putih. Betul, kena kolong. Aduh, tak ada rezeki lah. Tengok lah. Buat hal lah member. Orang mancing tepi sangkar, dia mancing atas sangkar. Arut. Orang mancing tepi sangkar, dia macam atas sangkar. No. Nampak tau. Kita tak sempat nak buat closing kat kolam. Barai, panas gila. Total berapa? Sama satu. Satu lagi ada satu pemberian lah. Satu ada gift. Lalu bukan kita orang kasi tarik. Yang seorang lagi tengok video tu ada seorang gift. Dia dapat ada free gift lah. Kita orang tarik. Tapi ikan nak kata tak makan, makan lah Cuma dia tak ada rezeki nak main lah. Aku 4 lucut, Arif 3 lucut. 3 cukai. Cukai. Bukannya ni masalah drag bunyi tu. Apalah, tak ada rezeki. Next time InsyaAllah. Stay tune. Boleh datang. Dekat Kak Ngah. Okay, ciao.